Home. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Gadis Ayu yang bisa berkokok. Dia orang terlalu buatkan bunyi sebab saya sakit tekak. Ayam saya tak bunyi, dia macam ayam saya tiun dah lari. Okay guys, so intro je. Bye. Okay korang, by the way intro ni saya shoot after saya dah settle Rania punya pertunangan bersama si Jaden Bahtera. So korang enjoy je video ni, okay? Ada sikit saya pergi beli hadiah. Lepas tu ada sikit behind the scene sebelum pertunangan, semasa pertunangan, selepas pertunangan dia masih agak tergantung sebab kita orang dah mengantuk. So silalah enjoy vitamin Radin, okay? Bye-bye. Polis lah. Polis tu brand. Aku macam apa ya, polis? Tapi bawa apa ni? Dekat depan tu ada sampel dia warna Okay, purple. jom. Kaina, Hai. Sini sayang. Oh my god, macam mana? tengah rekod. Tak apa. Cuba try. Mata ke? Saya beli tengkorak kat Rania sebab Cik, saya ambil she keras. bantu set, bantu set. Boleh? Keras. Akak ni kan, aku tengah nak laju-laju ni. Dia ajak borak pula. Kalau akak tengok video ni, maafkan saya kak. Hello juga. Kau nak tahu tak orang yang record saya comel? Ready 3, 4. Cak. Hari kat Melu, saya minat kakak. Kak Melu? Hari kat Melu. Apa tiba? Mana? Apa? Saya peminat Aina juga. Besar dah puteri Rania. Tahu-tahu dah nak tunang. Tak ajak pun tunang. Ajak hadir tunang je, tak ajak bertunang sama-sama. Faham tak? Dah My purpose. sedap tu bau pink ni. Ni bau dia similar dengan Bertushan. Bertushan tu bau dia manis, yang I purpose bau dia fresh. Saya dapat besar, jadi satu paket. Okay. Saya rahsia. Oh, rahsia. Cannot expose Oh, now. ni saya nak spill hadiah ada dekat Rania. Alright. Ya, besar ni ke bunga dia? Oh, tak ada lah. Ni custom bouquet untuk Rania, besar orang lah. Boleh kata besar orang lah. Besar bas. Besar saya bawa naik bas tau. Memang betul besar bas. Dia besar bas. Korang tengok ni korang. Sekarang pukul 7.17, pukul 8 kita orang ada live launching Nico. Dan kita orang masih lagi belum ada dekat office. Masalahnya dengan bos tu yang tak tahan tu. Nika? Selamat ni. Weh, mana kereta saya? Bagi tahu dia. Mana kereta? Aku rasa lapar lah korang. Tapi tak sempat nak makan. Tu abang tu.
Tadi dah bayar ke? Tadi. Guys, Mila tengah berlari. Berlari mengejar cita-cita dan impian. Wih, mana boleh parking kat atas ni doh? You can't park here. Weh, mana boleh parking atas ni? Dia suka hati je. Aku gana ni. Sorry, dah biasa jadi passenger princess. Okay, bye guys. Guys, kita dah sampai. Tapi majlis belum start. So pretty. Tada! Betul kita nak cari dia kat mana? Biar ku sentuh sendiri. A few moments later. Okay guys, so Milia jadi muaran yang tertunang. So, sekejap. Okay. Cek ke? Oh my god, so cantik pakai baju ni. Dia nampak macam Should I tunang tu? Saya ikut kat Konten. Dia posing lah. Aku pun boleh posing macam tu. Sekejap. Kak Sep lawa Kak Sep. Apa dia ni tak ajak tu? Aduh pula. Yang tidur ni lah. Pakai hoodie apa? Ya. Yang lain semua tu. Dia seorang je yang pakai hoodie. Iya. Okay guys, Putri Rana hari ni bakal jadi tunang orang. Janganlah ingatkan takut tu. Takut? Setiap kali kau ingatkan aku nervous. Ya. Aku pun nervous kan masalahnya. Cantik gila weh. Macam bidadari. Ni aku macam ni tau. Nanti aku tunang, aku nak Rania pegang ni spotlight. Kau tunang, kau relax lah. Kau sponsor ke weh? Ha? Yang betul kau tahu, calon ada tak? Alamak. Fokus kat calon kau je. Fokus kat calon kau je. Jangan fikir pasal calon aku. Cantik ke tak? Cantik ke tak? Cantik ke tak? Sumpah lawa. Okay, jom kita nak tukar baju guys. Cantiknya. Bidadari siapa ni? Kejap dari sini, Gia. Keluar makan dulu. Makan. Cantiknya dia tu. Janganlah. Nah. Cantiknya. Aku lagi 1, 2, 3, 4. Ya, sikit Inai. Dah beriak semua Aku boleh imagine meriah macam mana ni kat Giga. Cik tak Allahu Dikwan. Asal hater sangat dia Yom ni. Aku memang haters ni kau. Kalau kata kau nak kahwin besok, aku terlalu haters. Tak suka. Siapa nak kat kau? Siapa nak kat kau? Kau tahu tak? Kau dengan ni, kau sikit dapat sikit. Ni Nanti tengok komen tau. siapa yang dekat kat Aina ni, kau tahu tak benda paling bahaya? Kau tak kenal lagi dengan Aina ni betul-betul. Dalam konten je. Dalam konten je. Kau tak tahu Aina ni kau kena faham, Aina ni dah tunang ke? Dah merisik ke dengan Astaghfirullahalazim. betul tak Aina? Ha? Betul tak? Kalau dia tak ada jawab, kau nampak? Apa benda ni?
Guys, hari ni saya buat. Hari ni Melia muar dekat 5 orang dah. Betul. Saya suka lah. Macam mana kita hidung? Ya, bagus. Jangan sana. Tak siap-siap ni. Kau nak open hidung nanti dia. Makan saji dah. Dah makan saji. Adik dah makan saji belum? Adik makan saji banyak. Alamak. Kalau tiba-tiba dia cakap. Ni kalau scan yang ni punya tahi kat dalam. Sorry dah bangun lambat. Kena bully pula. Dah Aina. Yang jauh-jauh. Terus ke kamera Jauh-jauh. Tak ada ngayon ni. Bagusnya. Masya Allah. Itu gimana? Excel aku nggak ada change. Yang tu pun cantik juga tu. Yang tu pun cantik juga tu. Itulah. Yang tengah. Cuba pusing. Yang tengah record memang cantik. Tapi tak tipu, memang betul. Cantiknya dia. Yang tengah pegang-pegang pun cantik. Cantik juga ni. Jap, nak touch up boleh? Saya rasa kalau dia balik sabar. Saya nak kahwin sekali. Tak boleh. Alamak. Jangan. Kahwin orang yang sama maksudnya. Resepsi Baby dengar tak mami cakap apa baby? Imut. Imutnya. Majuk. Kecomelan. Janganlah. Adik. Afro Pin siap nak? InsyaAllah. InsyaAllah. Awal dah mak. Kak Misha tadi. Saya nak nikah dulu ni. Ya boleh. Tapi tak ada calon dah kak. Calon tak ada lagi. Dah ramai dokumen tu. Nah, cepat masuk nak. 1, 2, 3 jap. Ina jadi tu nombor dah. Oh my god, last time single depan cermin ni kita orang. Last time single? Yelah. Title. Cheers. Sekarang kan macam masih dah ada single title yang belum Dia berikat. jadi tunang orang. Senyum Someone's guys. fiancé. Yes. Senyum. Gigi depan dia start dah majid. Majid dah start. Dia panggil Rania dah. Ganong suruh kamera. Fine. Saya sudah mau diambil. Ganong. Saya tengah buat function, tiba-tiba kena ubah kereta pula. Siap dah aku nak parking kat mana pun. Aish. Tengah pakai heelsnya. Aku tak boleh lah macam ni. By the way, saya rindu kat sini. Masa tu dekat sini wedding kat Dah. Dia macam so many memories. Dia macam biar aku sembuh sendiri. Sungguh aku sangat rindu. Jadi mewakili pihak lelaki Bapa Mahmud dan juga Mama Rohaya di belakang sana, pihak lelaki bersetuju menerima permintaan ini. Moga apa yang dirancang nanti akan berjalan lancar dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi seterusnya mengenai bahagian masa, tarikh dan juga hantaran, ada lebih baik saya serahkan kepada keluarga kedua belah pihak untuk buat perbincangan kemudian, dan akan buat pengumuman kepada semua pada masa nanti, sebab kita ada lebih untuk meneruskan perniagaan yang diterima. Ibu Yuli juga menjadi saksi bersama, rakyat di sana menjadi saksi bersama. Moga kita berharap daripada kedua pihak, daripada hati dan juga Puteri Rania dapat merancang dengan baik
dan membuatkan apa yang kita putuskan pada pagi ini, insyaAllah pada masa yang ditetapkan nanti akan dipermudahkan dan berjalan lancar, insyaAllah. Banyaknya dia ambil. Seterusnya saya serahkan kepada pengurusi majlis sekali lagi untuk bahagian seterusnya. Ada ni guys, ada selebriti. Guys, ada selebriti. Alah, selebriti. Tak nak lah kawan. Aku sejak balik. Okay babe, makanlah tam-tam. Thanks. Bila nak masuk ni, princess? Fika, siapa dekat sini ada Fika? Bila awak keluarkan produk? Dah lama dah, Fika. Fika, love that. A few moments later. Blushing. Siapa tu? Perasaan saya saya tak tahu saya tak tahu saya nak nangis ke Bercincin. Dia selalu cincin kan? Terima kasih. Mudah-mudahan senyum terakhir kamu keluarkan dahaga Kasih tau. Kasih. Ayo, biar tak banyak. Alamak, patutlah ada bau-bau. Ambil samping kau je. Saya pakai baju CEO Comel. Tiba-tiba CEO Comel ada dekat sebelah saya. Kita macam berjodoh sangat lah. Macam terjumpa je. Sebelum kes baju ni tak ada kat terjumpa. Dia melekat dia. Muka dia sama dia. Nampak kan betul-betul jodoh. Sampai dah. Reaction. Jadi perkenalkan, yang ni wanita yang boleh berkokok. Oh ya. Kalau yang ni CEO Comel. Dia jual baju and reason dia CEO Comel. Alright. Kita semalam yang live. Bukan, sorry maaf. Salah. Geser ke sini boleh?
1, 2. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Salah. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Weh, mana boleh budak-budak tu nak? Bagi tahu ni mana ni. Lepak family dia. Okay guys, saya dah keluar daripada hall sebab kita orang nak kena ada benda nak kena buat. So itu sahaja pada event Rania. Okay guys, tak tahulah akan ada sambung ke tak untuk huraian konten ni. Okay, kita akan sambung. See you guys later. Bye.